Apakah amalan supaya tidak bangkit dalam keadaan telanjang pada hari kiamat? Bagus soalan ni. Jarang orang tanya. Hari kiamat nanti kita akan bangkit pada tiup sangkakala yang kedua. Antara tiup yang pertama dengan tiup yang kedua disebut dalam kitab hadis 40 tahun. Bila tiup yang kedua, semua akan hidup. Orang pertama keluar daripada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia pemimpin sekalian manusia. Nabi sebut dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, akulah pemimpin paling besar sekalian umat manusia pada hari kiamat. Kata Imam Al-Qurtubi, oleh kerana hari kiamat pemimpin besar, maka di dunia termasuk sekali kerana dunia asghar, lebih kecil dari hari akhirat. Okey. Nabi kata, ana awwalu man insyaqal qabru, aku awal orang yang pertama terbelah kubur. Nabi keluar daripada kubur. Kita keluar lepas itu. Tapi kita keluar pelik. Pelik ke mana? Dok malu. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uriyana. Nabi kata akan dibangunkan sekalian manusia pada hari kiamat naked. Telanjang mogel. Habis telanjang mereka. Tok imam kote-kote. Tok siok kote-kote. Perdana Menteri telanjang pula. Exco telanjang. Tok Bilal telanjang. Muslimat puing habis. Faham? Semua telanjang mereka. Sampai Aisyah kata, Allah, malulah kita, malulah kita. Aisyah dengar Nabi cerita kan, malu kan? Diorang puan telanjang mereka. Malaikat 4 golongan. Yang pertama, para Nabi dan Rasul. Dalam hadis sahih, Nabi-Nabi dibawa datang baju daripada syurga. Ini hadis. Ini cerita alam kiamat. Kita tak ada nak reka, kena hadis. Yang kedua, orang mati dalam ihram. Nabi kata bangun pakai ihram mulat biar. Bukan saja pakai ihram, mayat dia bangun. Lagi pula bertalbiyah di padang mahsyar. Labbaik Allahumma labbaik. Bangun talbiyah hari kiamat pakai ihram. Kerana mati dalam ihram belum tahlul. Dan yang tiga, orang mati syahid. Orang mati syahid bangun dengan pakaian yang dimati masa berperang. Sama ada perang zaman dulu, perang Badar, atau perang sekarang, perang Gaza. Nampak? Yang nombor 4 ni kita ada peluang. Nombor 4. Okey? Nombor 4 kita ada peluang. Sebab apa? Orang yang masih hidup di dunia, dia sedekah pakaian pada orang miskin. Faham? Kerana baju kita ni, 3 gerobak ni, tak akan mari hari kiamat. Ni akan jadi kain buruk kita tinggal dalam dunia. Nabi kata, ma akaltum faqad ablaitum. Apa yang kamu makan jadi tai. Wa ma labistum faqad apnaitum. Apa yang kamu pakai jadi kain buruk. Wa ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu derma, itu yang kekal sampai kiamat. Nah, jadi kita ada peluang nombor 4. Kita ada sedekah pakaian kepada orang susah di dalam dunia. Boleh buat tak? Beri ya korang. Itu baru pakaian kita akhirat. Dok lanjang kita. Kalau tidak puing. Angry bird. Kotek-kotek. Tapi nak beri kepada orang, beri hak molek. Faham? Jangan beri hak tinggal kacing saja, zik cabut bihak. Apa tak? Ada orang dia tunggu cabut zik. Puasa. Nak wish luar. Puasa. Molek. Boleh keluar. Pakai juga puasa nak raya esok. Rupa ngacing yang ada. Zik tak ada cabut dah. Tapi dah orang beri pakai juga. Di kipas sate rumah Mak Long duk tinggung puasa. Mak Long kata dah ada sate anak bolak. Bereret atas tanah sate. Ini masalah. Kita beri ke orang hak cabut tapak, pakai hak cabut tapak. Mu beri hak buruk orang, mu pakai hak buruk tu. Nak pakai hak molek, beri hak molek ke orang. Nampak? Soalan yang terakhir pada malam ini.